Okey guys, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat bertemu kembali bersama dengan Abalan Itu Zack dalam segmen Satu Hari Satu Video bersama dengan Abalan Itu Zack. Hari ini masuk episod yang ketiga lah Okey, sambil-sambil kalau korang dengar background music yang selalu Abalan pasangkan itu adalah lagu-lagu yang tak pernah rilis. Sebab kalau guna lagu yang dah rilis nanti akta hak cipta di YouTube dan sebagainya dia kena ban lah. Dia kena block lah. Jadi kita gunakan lagu-lagu yang kau tak pernah dengar. Lagu baru. Okey, sambung balik cerita semalam selepas kita dah berjaya pergi ke Sony Music bersama dengan 3 orang, Abalan, Abang Arwah Fendi dan juga Abang Jeb. Jadi selepas tu kita diterima lah menjadi artis Sony Music dan episod merakamkan suara ke studio lah. Dan untuk mengetahui korang semua, studio kita rakamkan di Buti Studio. Buti Studio ni terletak di Jalan Pahang, sebelah Taman Tasik Tuangsa. Itu Tuangsa betul lah. Dekat situlah. Jadi untuk round yang pertama, lagu pertama yang nak dirakamkan adalah Berdendang lah. Ling giling. Okey, sebelum tu Abalan nak cerita dulu konsep rakaman dulu dengan sekarang Kalau dulu kita kena pergi studio tau. Sampai kadang-kadang sampai malam-malam kat studio kan. Tidur kat studio dan bagai-bagai kan. Okey, kalau sekarang senang pakai komputer. Even Abalan sendiri buat lagu pakai telefon je pun dah boleh buat lah. Ni pakai telefon je rakam apa semua kan. Kalau dulu tak ada, kita kena ke studio tau betul-betul. Memang stamina pun kena fit dan bagai-bagai. Okay, so begitu Kalau contohlah masuk studio tu mula-mula kalau buat muzik pakai muzik live, muzik betul, bukan muzik program. Kalau program senang lah masuk rakam kita buat di rumah, bawa ke studio, lepas tu masukkan ke track. Kita ada gunakan 2-inch tape panjang ni lah, tebal ni. Kemudian digulung-gulung-gulung, ada masukkan tempat plot dia tu, baru dia main, baru boleh rakam. Dulu macam tu lah. Lepas tu masuk klik, tik kan. Lepas tu masuk drum dulu, lepas tu masuk bass satu-satu. Dulu macam gitu tau. Konsep dia kan. Dan renyeh. Siap muzik, masuk vokal lah. Itu jam adalah aku punya penderitaan lah. Seksa kau-kau je. Sebab apa? Dalam studio ni dia sekarang senang orang tak boleh nyanyi pun boleh autotune ni kan. Dulu tak ada. Pitching tu kena sampai betul. Kalau tak sampai lagi macam Abang Kia senang Kau dah nampak serban aku ni, dia kat bilik sana. Dia ada macam cermin tau, kita boleh nampak, kita berdiri dekat sebelah sini buat vokal kan, dekat sebelah sana. Selalu tengah nyanyi je tengok dia, kejap ni tengok dia kan. Macam tu lah kan, takut salah. Kau jangan sampai serban aku ni sengit. Dia pakai serban kan tablik. Kau sengit je siap kau, agak-agak tak boleh nyanyi kan. Kau keluar jap, keluar pergi dekat kau pergi berlari jap, pergi berlari kena seksa lah sikit kan, supaya pitching kita sampai, stamina kita power macam tu lah kan. Dulu, sekarang tak ada, senang. Kau nyanyi je kan. Sedap tak sedap nanti boleh jadi sedap. Sekarang itu beza dia. Okay, so rakaman album pertama, lagu yang dirakamkan adalah Berdendang lah. Ling giling. Apa ni bang lagu kan. Memang macam itulah. Okay, itu dia. Sebenarnya lagu tu pun Abalan pun tak berapa nak faham dia punya lirik apa semua kan. Sebab dia ada lagu-lagu berusulkan dialek Sarawak kan. Okay, so rakaman pertama itulah dia, rakaman di Buti Studio. Jeb masa tu dia bekerja di T-Bank. Dia macam kita punya Abalan punya, kita punya ni jugalah, kita punya ATM machine lah, banyak bantu juga. Okay, Abalan masa tu sempat berkenalan dengan beberapa rakan yang belum jadi artis. Abang Aju Sukses, kemudian Raza, Boy Mercury, Ai, Abang Siti Nurhaliza kan. Kita sempat duduk satu rumah di Pandan Indah, ramai-ramai lah. Dah 7, 8 orang, 9 orang satu rumah tu, satu apartment kecil tu kan. Semua cita-cita nak jadi penyanyi. Yang dah jadi penyanyi, Boy Mercury, Aju dengan Abalan ni on the way lah. Okay, itulah pernah duduk dengan diorang sekali apa semua kan. Okay, jadi kalau kita nak berkumpul tu, A to Z nak berkumpul, kita pergi ke Setiawangsa. Abang Fendi duduk di Bukit Tengku. Jeb A to Z duduk di rumah Melawati lah, rumah mami dia. Masa tu dia orang muda-muda lagi semua kan. Mami, lepas tu Jeff, Hero Melaya, Saji Sam, Zizi Z, tu semua kita orang biasalah. So bila berkumpul pergi ke Setiawangsa, nak rakam kita pergi Buti Boys. Macam gitu. Duit tak tahulah macam mana rezeki Allah Ta'ala ni kan. Tak faham lah kan. Kerja dah tak ada dah berhenti kerja semua kan. Fendi pun macam tu lah.
Tapi ada je alhamdulillah sampai selesailah rakaman. Okey, itu dia. Konsep rakaman yang pertama, album pertama melibatkan lagu yang berjudul album dia, tajuk dia Comel. Okey, nanti kita singkap lagu tu, album tu. Ni dia. Ni. Ni adalah album Comel. Okey, nanti kita singkap kenapa album tu dipanggil album Comel. Okey, dan macam mana kita orang boleh dapat nama kumpulan. Okey, sebab kita orang dah sampai habis rakaman tu 30 hari tu. Tak ada nama kumpulan pun. Tak terfikir langsung, tak terfikir kan. Dah siap album nak release, baru menggelupur kan. Sony tanya kan, ni nama korang ni grup apa? Baru balik berfikir kan. Itu dia kisah dia. So besok dalam episod keempat, insyaAllah Abang akan sambung balik dalam satu hari satu video bersama dengan Lain Tuzak. Sembang-sembang tentang kumpulan Tuzak. Okay, sembang tentang Ablan dan juga kumpulan Tuzak. Besok insyaAllah dalam episod keempat. Okay, korang kena nantikan lah. Kena nantikan dan kena check it out hari-hari lah. Ablan punya Facebook, Ablan punya TikTok, Ablan punya YouTube kan. Dah kena check. Okay, kalau nak dapatkan full story. Okay, so jangan lupa pada korang semua yang nak dapatkan khidmat PA system, DJ, MC, nak sewa PA system untuk majlis kenduri-kendara ke, majlis makan malam ke, whatever lah yang menggunakan, korang boleh cek Ablan buat bisnes tu. Nak cari kereta, kau kena cari Jeff A to Z. Okay, dia jual kereta-kereta mewah. Okay, so esok insyaAllah kita jumpa lagi dalam episod yang keempat. Okay, sama-sama Ablan doakan semoga kita semua sentiasa dalam rahmat Allah dan dipermudahkan urusan kita dunia akhirat, insyaAllah. Kalau ada apa-apa soalan nak tanya, nak cerita pasal apa, kau tinggal tulis kat bawah. Okay, check it out Ablan di YouTube, di TikTok dan juga di Facebook. Nanti kita jumpa lagi guys. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye. Peace.